Weh, kata aku ada cicak oi. Uish, macam ni. Sabar jap. Kita ambil. Cicak betul ke ni? Tak ada lah, cicak tipu je ni. Cicak ni aku belikan. Ingat ke saja je lah. Ingat ke macam tak real. Rupanya nampak macam real juga kan. Dah betik ni aku letak sendiri je. Lepas tu kita boleh tampal kat mana kita nak tampal. Let's say kita nak tampal kat sini. Ambil. Nampak macam betul weh. Kan? Tapi aku tak nak tampal kat sini. Kita nak tampal kat sini. Aku suka dia duduk kat sini. Setiap kali masuk, confirm aku terkejut macam, "Ui, bapak dia cicak." Aku dah test dah tampal dekat aku punya rumah kan. Kucing aku memang kena tipu. Memang banyak kali dia nak main dengan cicak ni. Dia cuba untuk tangkap tapi tak boleh-boleh kan. Sebab aku melekat dekat dinding tu. So function kat weh. Serius function kan benda ni kan. So kalau korang nak benda ni kan, boleh tekan link dekat aku punya bio. Ataupun link dekat bio lah. Korang tekan link dekat bio. Serius nampak real.